Okey, soalan tambahan tuan-puan, bonus point. Puan Syafiqah sekarang berada di Indonesia. Betul. Untuk acara Bumi Jakarta. ARN yang kali pertama diadakan. Betul. Okey, dan dikabarkan ada dealer Puan Syafiqah yang Masya mendapat Allah. kejayaan pada hari. Jadi mungkin Puan Syafiqah boleh kongsikan kat luar sana, kalau di Malaysia kita dah ada peluang yang cukup-cukup bagus, dan bagaimana pula untuk warga Indonesia pada hari ini? Apakah peluang mereka dapat peluang yang sama bersama dengan tim yang sama? Silakan. Betul. Menurut saya ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah tukar ya. Ya, sudah Okey, tukar silakan. switch. Okey. Sebenarnya kalau peluang untuk pembisnes emas, pembisnes ataupun pengedukasi emas public gold Indonesia itu jauh lebih bagus, jauh lebih lumayan Bapak Ibu. Kerana apa? Kerana di public gold ini kita masih mencari pioneer. Berarti dengan jumlah rakyat Indonesia itu yang ramai sekali, jadi Bapak Ibu pasti bisa dapat penghasilan 10 kali lipat. Okey, jadi itulah yang berlaku kepada tim saya, okey, Pak Agas dari Surabaya, yang mana walaupun Indonesia belum lagi mengenali public gold, tapi asbab kita menggunakan platform yang sama, iaitu platform mengedukasi orang ramai, okey, menggunakan PG1 sistem kita. Jadi siapa yang teredukasi, siapa yang mendapat ilmu itu, pasti mereka akan menabung. Nah, memang sekarang ni penyimpan emas di bawah bimbingan Pak Agas itu melebihi 100 orang minimal untuk dalam tempoh 1 tahun. Jadi that's why malam ni beliau akan diraikan dalam Achievers Night yang dianjurkan oleh Public Gold pertama kali di Indonesia ini, dan beliau akan naik ke pentas bersama-sama dengan Achievers yang lain di seluruh Indonesia. Okey, baik. Terima kasih Puan Syafiqah. Jadi tuan-puan, Bapak Ibu, apa tunggu lagi? Grab peluang yang ada. Kalau nak tahu peluang perniagaan, bagaimana mahu investasi dengan selamat, bagaimana mahu ada income pasif bersama dengan Public Gold, tuan-puan boleh hubungi saya, dan tuan-puan boleh isi beg biru sekarang. Kita jumpa anda secara personal. Okey, Puan Syafiqah, thank you so much untuk hari No ini. problem. Bye-bye. Bye.